Assalamualaikum tuan-tuan, saya Iman daripada Rad Motoring Selayang tuan-tuan. Hari ini saya ada sebuah sedan mewah daripada keluaran Honda. Saya nak jual dengan harga 26,800 sahaja tuan-tuan. Tolong tengok video ni sampai habis sebab saya yakin video ni sangat-sangat bermanfaat untuk tuan-tuan, okey? Dekat sini tuan-tuan saya ada Honda Accord. Yang ni kereta 2.0 cc saja tuan-tuan, tahun 2014. Kereta baru sampai, belum polish, belum cuci, tengok lampu pun kuning, saya tak buat lagi tuan-tuan. Kereta satu owner daripada baru tuan-tuan. Okey, geran besar nanti saya tunjuk dekat tuan-tuan. Okey, kita tengok dekat bahagian tayar dia tuan-tuan, dah pakai Toyo CR1. Rim cantik lagi tuan-tuan. Jom kita tengok bahagian dalaman dia. Okey, yang ni full spec tuan-tuan, VTI L. VTI L full spec, dalaman warna hitam, full leather seat, full memory seat, segala full semua ada dekat dia tuan-tuan. Mileage baru 248,000 saja tuan-tuan. Okey, yang ni memang genuine, satu owner pakai, satu pakcik tua pakai. Okey, dia trade in, ambil Mercedes tuan-tuan. Kereta ni memang dijaga dengan rapi, dijaga dengan sangat baik tuan-tuan. Tengok tutup pintu pun dia tarik sendiri tuan-tuan. Pintu tu dia tarik, dia tak payah tolak, dia tarik sendiri. Tengok bahagian belakang Accord memang sangat luas lah tuan-tuan. Nak jalan jauh ke apa semua tak ada masalah. Accord ni memang sedan mewah, dia saing-saing dengan Camry, dia saing-saing dengan Tiana. Yang ni sisi kecil je tuan-tuan, 2.0 saja. Minyak jimat, Rotex yang penting, Rotex murah tuan-tuan. Okey, jom kita tengok bahagian belakang dia tuan-tuan. Tengok lampu LED dia ni tuan-tuan. Bila malam ni memang sangat cantik, memang sangat lawa tuan-tuan. Yang ni owner dulu beli baru dekat brand new dekat Tian Xiang Honda tuan-tuan. Tengok, yang ni VTI L tuan-tuan. Yang ni bukan ciplak ke apa, memang original. Full spec VTI L. Okey? Kita cerita banyak pun tak guna, tuan-tuan naik sebelah, saya bawa tuan-tuan test drive, tengok macam mana kereta ni. Senang nanti customer yang dari negeri luar tengok, boleh terus booking, tak ada masalah. Jom kita masuk. Okey tuan-tuan, sekarang kita dah berada dekat dalaman interior Honda Accord yang memang cun, memang cantik ni tuan-tuan. First kali sebelum saya bawa kereta ni, saya nak tunjuk dekat tuan-tuan. Okey, sebelum ni owner memang dia maintain dekat Honda tuan-tuan. Tengok, sampai daripada baru 2014 sampailah 2021 tuan-tuan, dia memang ada maintain dekat Honda. Lepas daripada 2021 baru dia maintain dekat luar tuan-tuan. Warranty and service book ni kita bagi sekali, tak ada masalah tuan-tuan. Okey, yang kedua ni geran dia tuan-tuan. Yang ni daripada baru, satu owner pakai tuan-tuan, memang genuine. Tak percaya boleh WhatsApp saya send gambar geran ni, tuan-tuan screwed lah. Tuan-tuan nak buat apa sekalipun, tuan-tuan buat untuk dapatkan kepastian. Okey, sebab sebelum kita ambil trade in, kita dah check dah sebagainya. Okey, kereta ni mileage baru 248,000. Kalau tuan-tuan tengok, dia dah siap datang dengan reverse camera, original kilangnya reverse camera tuan-tuan. Tengok, cantik lagi, tak ada masalah. Gearbox memang sangat smooth. Yang penting engine memang sangat senyap tuan-tuan, memang sangat senyap. Dah macam kereta EV dah tuan-tuan, Honda Accord ni. Memang sangat senyap. Okey, barang bawah dia sebagainya memang tip-top tuan-tuan. Kalau saya cakap dalam video mungkin tuan-tuan tak dengar sangat, mungkin tuan-tuan tak rasa apa yang saya rasa. Tapi tuan-tuan tak percaya, datang sini, tuan-tuan test drive dengan saya, kita test sama-sama. Bawa tuan-tuan punya foreman sekali, kita test sama-sama, tak ada masalah. Kereta memang sangat senyap. Barang bawah undercarriage dia memang A+ tuan-tuan, memang tak ada bunyi. Okey, kereta ni saya boleh cakap beli terus jalan je tuan-tuan. Tengok, power memang sangat kuat tuan-tuan. Memang dia dah marah dah tuan-tuan, dia suruh pakai seat belt. Tengok, kereta ni dia dah marah dah tuan-tuan, dia suruh pakai seat belt. Tapi power dia memang kuat tuan-tuan, memang sedap. Nak jalan jauh memang best. Tuan tengok, sekarang je dah 70km tuan-tuan, baru berapa saat saja. Okey, kereta pick up memang kuat, bawa memang sedap, senyap, kedap, segalanya ada dekat Honda Accord ni tuan-tuan. Okey, datang dengan wood punya finishing ni lagi tuan-tuan, memang cantik, memang kemas. Okey, dengan harga bawah 30,000, tuan-tuan dah dapat satu kereta cash.
Ala-ala Merc tuan-tuan. Ala-ala BM dia punya comfort dia. Okey, Accord ni dia sedan mewah tuan-tuan. Dia saing-saing Camry, so dia lebih fokus kepada sedan yang mewah, sedan yang luxury tuan-tuan. Tengok dia punya trim-trim dalaman dia. Dia tak sama dengan Honda City tuan-tuan. Accord ni dia kategori lain. Okey. Kereta ni saya nak jual dengan harga 26,800 sahaja tuan-tuan. Dah siap Puspakom, dah siap tukar nama. Yang penting siap boleh nego lagi tuan-tuan, tak ada masalah. Tuan-tuan datang sini, tengok kereta ni betul-betul dekat showroom saya. Tengok dulu, bawa fomen, puas hati, baru tuan bayar. Proses sepantas 15 minit saja tuan-tuan. Mana-mana tuan-tuan yang berminat dengan Honda Accord yang saya review hari ni, tuan-tuan boleh terus call saya, Iman. Assalamualaikum.